baru-baru ini wujud satu kenyataan kontroversi. Di mana Datuk Seri Nazri Aziz menyatakan bahawa mungkin Ong Kian Meng berminat menjadi duta ke Amerika selepas mengusulkan sudah dapat tawaran belum? beberapa nama. Jadi kenapa wujud kenyataan seperti itu? Ya, bagi saya apa yang saya nak bangkitkan apabila saya mengeluarkan kenyataan mengenai duta ke Amerika tu, maklumat saya ialah untuk memberi perhatian untuk rakyat di Malaysia sedar bahawa kedudukan ini adalah satu kedudukan yang sungguh penting. This is a very important position, especially under Trump 2.0. Sasaran saya bukan untuk kritik Nazri, tetapi untuk memberi satu senarai nama yang saya rasa boleh melaksanakan tugas itu dengan cara yang lebih efektif. Dan bagi saya, I rule myself out kerana ada 3 kriteria saya rasa yang perlu untuk duta baru ini. Pertama ialah must have direct access kepada Perdana Menteri. Kedua ialah untuk ada akses kepada menteri-menteri di kerajaan ini, dan ketiga ialah untuk boleh ada stakeholder engagement di Washington DC dengan cara yang baik dan efektif. Saya rasa nombor 2 dan nombor 3 saya boleh buat dengan baik. Tetapi untuk nombor 1, akses kepada Perdana Menteri saya tak.